Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Aira Adil Binti Azhar dari TV PSS. Kini berada di Padang SMK Mat Kilau bagi membuat liputan langsung kejohanan olahraga kali ke-19. Jom kita saksikan. Tepat pada jam 8 pagi, acara akhir kejohanan sukan SMK Mat Kilau 2025 bermula. Guru-guru kesihatan sibuk mengasingkan atlet mengikut acara masing-masing. Antara acara yang berlangsung termasuklah 4x100 meter dan tarik tali yang dinanti-nantikan. Tepat jam 9 pagi, tetamu kehormat tiba dan disambut dengan penuh hormat. Ini menandakan bermulanya sesi rasmi kejohanan yang penuh gilang gemilang. Kini, tiba sesi penyampaian hadiah kejohanan sukan 2025. Tahniah kepada Rumah Merah dan semua atlet atas usaha gigih mereka. Dengan ini tamatlah kejohanan olahraga sekolah kita pada tahun ini. Tahniah kepada semua pemenang dan syabas kepada semua yang bertanding. Terima kasih juga kepada guru-guru yang memberi kerjasama yang hebat. Sekian sahaja daripada saya, Nur Aira Adil Binti Azhar. Saya Nur Aira Adil Binti Mahzah, Melaporkan dari MKIS TV.